Assalamualaikum. Uh, Okey, hari ni kita akan main game dan kita akan balik kampung lah untuk berhayal ni. Aku nak balik kampung sebulan. Aku pun sebenarnya dah airport. Lepas tu aku duduk kat hotel ni 2 hari 1 malam. Aku ada sewa lah sebenarnya untuk untuk kereta transport. Saya tunjuk airport dia kat mana. Okey, airport dia kat sini yang saya bulat ni. Nampak tak? Ni dia. Okey. Saya nak ambil kereta saya. Kereta saya ni. Mana dia? Panjat lah. Malas. Gua malas. Okey. Dah panjat. Cari kereta dulu. Ada Myvi. Oi, Myvi oi. King of the road oi. Masuk dulu. Kereta siapa? Belakang sikit. Sikit. Okey, aku nak habaq kampung aku kat mana. Okey. Kampung aku ada dekat sini. Sini. Ya. Okey. Kita akan mula perjalanan. Sebelum perjalanan baca bismillah. Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Ada Vespa. Ush. Motor. Ada banyak motor. Ada accident. Lari. King of the road menjalani. Aduh. Bagaikan hidup. Okey. Jalan straight. Aku nak jalan jauh tau. Sebenarnya ada yang shortcut. Aku ni yang buat susah. Ni. Saja nak merasai jalan jauh. Jom tengok. Lah. Tepi lah. Berat ni. Susah nak naik. Oi. Myvi boleh drift. First time Okey. Jalan terus. Oi, besar. Jalan. Selekoh ni tak silap. Bukan. Jauh lagi. Tekan minyak. Oi, tekan minyak. Oi. Belah. Oi. Ni. Dah sampai. Balik ni rasa nak cuba naik tol lah. Kan nak bawa pesawat. Lepas ni bawa pesawat lah. Nak balik ke tempat asli. Break Myvi ni bukan main Sekali break berhenti. Tak nak kata 3 saat stop. Terus. Drift sikit. Jalan. Okey. Nak sampai dah. Straight lagi. Mana? Ni dia. Okey, kita dah sampai. Okey. Alhamdulillah dah sampai juga. Jauh perjalanan. Assalamualaikum. Wah, sampai. Macam tak ada orang lah. Alah, baru nak beraya. Tengok handphone dulu. Tak ada kat rumah sebulan juga. Kena balik dah lah. Aku tanda report mana. Nak kena berhayal. Lalu jangan berita lah. Kalau biasa dekat lah. Tukut. Sini lah. Ni ke kampung.
Okey. Jom. Bismillah. Masuk dulu. Dia. Bunyi dia. Baru start macam dah. Ya. Nak mana? Shoo. Shoo. Wah, belah. Kereta laju, kena laju. Belah. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Oi. Silap. Saya ni sebenarnya dulu berpengalaman dalam mendrift ini. Weh, dia duduk diam je. Orang duduk melaju, dia duduk diam. Yang kecil ni. Jam ah? Bapak hari ni. Satu saat terus maghrib. Gila. Main finish sekali kes terus ni. Tak apalah. Belah. Jalan. Terus. Airport tak silap sini. Oi. Accident pertama dekat kampung ni. Yalah tu. Tak silap aku. Jalan terus. Airport tak buka tapi aku ada ni. Apa? Sijil dibenarkan masuk. Aku macam pekerjau. Masuk ke ini. Cek. Alah. Mana? Aku bilang ni runway je. Aku bilang ni kah? Apa yang ni? Yang tu. Kereta ni rasa boleh aku tinggal dulu. Tapi nanti kena anggap pesawat jenuh dan tak balik. Dah ni kereta sewa. Kita juga lah. Simpan dalam ni. Aku call dulu. Hello, Toke. Toke, saya simpan kat kereta kat airport, Toke. Okey. Okey, Toke bagi. Okey, jom. Akhirnya start buat pesawat. Sebab ada buku kat. Okey. Masuk dulu. Malas nak cakap. Buka terus. Macam nak pergi angkat tau. Wow. Tak biasa-biasa. Kemana? Pusing-pusing juga. Nanti kita sampai. Semoga tak ada insiden. Nanti aku pergi kampung bapak. Okey. Best meter. Kalau lari itu, aku tak tahu nak kata. Nak tangkap lo. Atau boleh bunuh mati. Jam. Bukan. Lagi terus. Nampak macam laju tapi macam jahat ni tengok. Set. Nampak pemandangan. Sikit.
sedikit. Kita ada. Malam. Sulukan tenaga. Kita akan berlanding ding. Esok aku balik lah. Aku pergi tidur kat hotel tu balik. Dadah, Elia. Bye. Aku ni pakar pesawat. Cahaya ni tu. Cahaya yang tidak betul. Iya. Akhirnya. Boleh tembus. Gila. Set keretaku. Tengok keretaku. Woi, cepat sangat. Kereta tu kena ambil. Wah. Gila. Token memang betul-betul token. Set. Duduk kat tepi pesawatnya. Okey, terima kasih guys kerana menonton video aku kali ini. Okey, assalamualaikum. Dah habis cerita.